Cikgu Eli tanya dekat 4 orang anak murid, apa contoh liability semasa? Okey, mana satu yang jawab betul? Contoh Azli, dia jawab komisen belum terperoleh. Betul tak liability semasa? Yes, betul. Sebab komisen tu adalah hasil. Hasil belum terperoleh, contoh liability semasa. Kalau yang lain-lain ni, semua ni adalah contoh aset semasa. Kalau deposit kadar bayaran ni adalah belanja. Okay, kalau kita bayar belanja tu terlebih kan, itu maksudnya macam belanja prabayar lah. Deposit ni macam bayaran pendahuluan. Contohnya kita bayar bil api terlebih contohnya lah kan. So itu deposit kadar bayaran. Kalau belanja prabayar ni dia kategori aset semasa. Okay. Lepas tu sewa belum terima, sewa ni adalah hasil. Hasil belum terima ialah aset semasa. Kalau gaji prabayar, gaji ni adalah belanja, belanja prabayar itu adalah aset semasa. Semua ni aset semasa kecuali komisen belum terperoleh sahaja liability semasa. So yang jawab betul adalah Azli. A jawapan dia.